Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita berhimpun pada pagi yang penuh bersejarah ini. Hari ini kita meraihkan 40 tahun legasi Pasar Tani, sebuah medan yang menyatukan pengeluar, usahawan dan pengguna sejak tahun 1985 lagi. Alhamdulillah kita dapat menyaksikan kemajuan atas inisiatif Kementerian khususnya Fama dalam menjayakan dan melebarkan rangkaian pasar tani. Mula-mula bekerja sebagai petani saja. Pegawai Penyerahan Pasar Tani Selangor Encik Yusuf Rani. Dia yang cari kita orang masuk ke program pasar tani. Mula-mula saya ikut abang saya meniaga. Lepas tu saya dapat permit Kampung Melayu Subang. Saya ada 4, saya mengusahakan pasar tani lah. Maklumlah dulu susah. Adanya pasar tani ni yang dibawa oleh Fama. Jadi alhamdulillah kehidupan saya pun selesa. Ada rumah, anak pun alhamdulillah 3 masuk universiti. Bagi saya lah, Fama sangat-sangat membantu usahawan-usahawan dari segi bantuan atau promosi. Paling membantu sekali promosi setakat ni. Dengan adanya platform yang ada sekarang, TikTok, laman sosial yang ada, tapi Fama membantu dari segi jualan agro, lepas tu adakan hari mesra pelanggan. The best lah, setakat ni Fama the best lah. Saya berniaga di Pasar Tani tahun 85. Dah 40 tahun lah pada hari ini. Sebab saya tahun 65 tu berniaga di Pasar Tani, membawa kejayaan banyak. Boleh beli kereta, beli rumah, beli lori, semua hasil Pasar Tani. Maknanya kalau tak ada Pasar Tani ni tak tahulah. Memang berterima kasih kepada Fama lah adanya Pasar Tani pada tahun 85. Pertama sekali saya amat bersyukur alhamdulillah pada hari ini telah dapat diresmikan Pasar Tani ulang tahun yang ke-40 oleh Perdana Menteri yang telah membuat peresmian tadi, dan peresmian yang pertama telah dibuat oleh beliau juga pada tahun 1985. Jadi daripada riak muka Perdana Menteri sangat teruja dengan perkembangan pasar tani yang daripada di tepi jalan sekarang ada bangunan yang sangat cantik dan sangat moden. Jadi saya sangat bersyukur dengan sambutan yang masih kekal sampai sekarang, dan juga saya lihat pasar tani ada satu masa depan yang sangat-sangat cerah. Akhir sekali saya menyerulah pengguna-pengguna di seluruh negara terus menyokong pasar tani ini, disebabkan pasar tani adalah pasar yang kita wujudkan untuk petani-petani. Jadi kalau kita menyokong pasar tani, dalam secara langsung kita menyokong pengeluaran tempatan ini. Jadi kita akan bersama dengan usahawan-usahawan pasar tani, usahawan-usahawan pengeluar, usahawan-usahawan pemproses, dan kita teruskan utamakan produk makanan tempatan. Itu yang saya harapkan. Terima kasih.